Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semua kita tahu bahawa Tamu Haji ini merupakan satu badan yang satu amanah rakyat umat-umat Islam khususnya di Malaysia ni, sebagai satu badan yang mengendalikan orang Islam semua untuk mengerja haji. Itu badan yang sangat-sangat baik dan faedah kepada umat Islam. Dan sepatutnya tidak berlaku penyelewengan terhadap tamu haji adalah hak umat Islam. Jadi saya mengharapkan kepada pihak yang berkuasa kerajaan supaya kaji siasat, cari orang-orang yang bertanggungjawab di atas penyelewengan yang berlaku dan ambil tindakan yang tegas. Jangan kira siapa kata kalau boleh tangkap dia, bawa dia ke muka pengadilan.